Jom lihat ayat ini. At-talibu yuhafizu ala nazafatil jismi. Pelajar itu yuhafizu, menjaga, yuhafizu ala. Yuhafizu ala maksud dia menjaga nazafah, kebersihan al-jism, badan. Okey. Sa'alat ni at-talibah min nahumated, okey, telah bertanya kepadaku, pelajar perempuan dari nahumated. Okey. Ahadhil jumlah jumlah ismiyah atau jumlah fi'aliyah. Adakah ayat ini adalah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'aliyah? Okey. Yang kedua, kita kena faham bahawa jumlah ismiyah itu dia ada dua perkara dan jumlah fi'aliyah pun dia ada dua perkara. Jumlah ismiyah dia kena ada mubtada' dan khabar. Jumlah fi'aliyah dia mesti ada fi'il dan fa'il. Bila kita sebut at-talibu yuhafizu ala nazafatil jismi, maka at-talibu adalah isim. Dia adalah subjek. Dia adalah subjek. Apa ceritanya? Oh, dia menjaga kebersihan badan. Maka at-talibu adalah subjek dalam bahasa Arab ialah mubtada'. Hafaza ala nazafatil jismi menjadi dia punya khabar. Khabar apa? Khabar jumlah fi'aliyah. Khabar jumlah fi'aliyah? Naam. Apabila kita tengok ayat tu, dia bermula dengan isim. Okey, khalas. Kalau dia mula dengan isim, khalas dia adalah jumlah ismiyah. Maka isim depan tu adalah mubtada'. Mubtada'. Bila khabar dia berbentuk fi'il, maka ketahuilah ni adalah khabar jumlah fi'aliyah. Maksudnya dia adalah khabar berbentuk ayat. Mana ayat dia, Ustaz? Mana jumlah fi'liyah dia, Ustaz? Kan saya kata jumlah fi'liyah ini dia mesti ada dua perkara. Dia mesti ada fi'il dan dia mesti ada fi'il dan fa'il. Saya kata yuhafizu ala. Yuhafizu ala. Maka mungkin pelajar akan sangka ala itu adalah fa'il, tapi tak. Sebab fa'il itu mesti isim, sedangkan ala adalah harful jar, dia adalah harfun, maka dia bukan fa'il. Okey, mana fa'il dia, Ustaz? Adakah fa'il dia at-talib? Tak juga, sebab at-talib adalah mubtada'. Tak mungkin fa'il berada sebelum fa'il. Kita kata at-talibu yuhafizu, maka yuhafizu kemudian. Tak mungkinlah at-talibu itu adalah fa'il dia. Dan kita pun telah bagi tahu bahawa dia adalah at-talibu adalah mubtada'. So mana fa'il dia? Fa'il dia adalah dhamir huwa. Betul tak? Yuhafizu adalah fi'il mudhari' untuk huwa. Maka bila kita sebut yuhafizu, kita nampak satu kalimah yuhafizu. Yuhafizu adalah fi'il mudhari'. Tetapi ditujukan yuhafizu ini untuk dhamir huwa. Tapi tak ada pun kita sebut yuhafizu huwa. Maka huwa adalah dhamir yang tersembunyi dalam yuhafizu. Bila kita sebut yuhafizu, kita nampak satu kalimah yuhafizu, tapi sebenarnya dia telah merangkumi dua kalimah. Yuhafizu huwa, menjaga dia. Cuma huwa ni adalah dhamir yang tersembunyi dalam fi'il. Bila kita tengok satu kalimah yuhafizu, bila kita terjemah, terkeluarlah dua kalimah menjaga dia. At-talibu, pelajar itu, yuhafizu, dia menjaga. Nampak? Maka hafaza adalah jumlah fi'liyah. Kerana padanya ada fi'il dan fa'il. Maka ini adalah khabar jumlah fi'liyah. Ayat ini adalah jumlah ismiyah. Sebab dia mula dengan isim. Sebab at-talib adalah mubtada' dan khabarnya ialah yuhafizu ala sihhati al-jismi. Mubtada'nya ialah at-talibu, khabarnya ialah kalau ikut struktur, khabarnya ialah yuhafizu itu. Kerana yuhafizu sudah ada fi'il dan fa'il. Khabar jumlah fi'liyah itu adalah mesti ada fi'il dan fa'il. Okey, manakala ala sihhatil jismi, ala nazafatil jismi itu ada tambahan sahajalah. Okey, fahadhihi jumlah ismiyah. Okey, khalas. Bila ada yang bagi tahu, taklah, ni jumlah fi'liyah lah. Okey. Maka kita tanya dia, kenapa? Maka dia kata, sebab ada fi'il. Okey. Maka kita bagi tahu dia, oh ni adalah jumlah ismiyah sebab dia bermula dengan isim.
Kalau dia mula dengan fi'il, baru kita kata dia adalah jumlah fi'liyah. Okey? Maksud dia kata okey. Alright. Kesimpulannya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang mula dengan isim, jumlah fi'liyah yang mula dengan fi'il. Okey. Tapi kita kena faham juga, jumlah ismiyah ialah jumlah yang ada padanya mubtada' khabar, jumlah fi'liyah ialah ayat yang ada padanya fi'il dan fa'il. Okey? Agak advance tapi diperlukan untuk pelajar SPM sekarang. Okey, semoga bermanfaat. Kalau anda nak belajar bahasa Arab dengan Nahwu Method, dengan tim Nahwu Method, anda boleh contact tim kami. Okey, dekat link di bio. Okey, kalau ada persoalan boleh komen. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.